Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Gaming Clubhouse Official. So selepas lama tak ada video aku bercakap depan kamera, dan ini adalah video bercakap depan kamera pertama pada tahun ni, iaitu tahun 2026. Aku kembali lagi. So pada hari ni, seperti tajuk dekat title, aku akan review satu game daripada Call of Duty franchise, iaitu Call of Duty World War II yang dirilis pada tahun 2017. So, video ni di-request oleh salah satu sobat GCO dekat komen. So, disebabkan tu aku ambil inisiatif untuk buatlah video tu untuk fulfill korang punya request. So, itu adalah intro untuk video ni. So, without wasting time, jangan lupa subscribe, like dan share. Mari kita masuk ke dalam video dan introduction untuk Call of Duty World War II. Let's go. Call of Duty World War II dirilis pada 2017 oleh Sledgehammer Games dan diterbitkan oleh Activision. So pada tahun 2017 tu, masa ni Call of Duty berada di dalam fasa futuristik. Macam kita ada 2014 kita ada Call of Duty Advanced Warfare, Call of Duty 2015 kita ada Call of Duty Black Ops 3, dan 2016 kita ada Call of Duty Infinite Warfare. Dan aku boleh kata tiga game ni adalah mid dan average saja, tak ada benda yang wow pun game ni. Lagi-lagi Infinite Warfare, kalau korang tengok aku punya video review semua game Call of Duty S, rank S sampai D tu, korang boleh tahu macam mana aku review Infinite Warfare tu. Later. B yang tu game paling bull. Dan dalam fasa tu ramai player yang dah penat, yang dah meluat tengok futuristik, benda jetpack semua ni. So disebabkan itu Activision ambil inisiatif untuk kembalikan idea lama, ataupun kita senang kata back to roots, iaitu mengembalikan idea untuk buat balik Call of Duty macam classic war vibe, seperti Call of Duty 1, 2 dan 3, dan macam World at War. So macam tajuk pun dah sama, Call of Duty World War 2 mestilah cerita pasal Perang Dunia Kedua, takkan cerita pasal Perang Dunia Pertama pula kan. So disebabkan itulah macam mana terjadinya Call of Duty World War 2, disebabkan pertama, player dah penat dengan futuristik punya mampu punya benda ni. Mereka dah tengok senjata futuristik, wall running, jetpack lagi. So 3 tahun betul-betul benda sama je. Last yang macam real sikit pun Call of Duty Ghost 2013. Lepas tu 2014, 15, 16, 33 kau boleh kata dia tak flop. Infinite Warfare flop sikit. Tapi untuk Black Ops 3 dan Advanced Warfare aku rasa tak flop yang sangat-sangat. Dia macam average, boleh main dan syok untuk dimainkan. Tapi untuk kita ikut dia punya gameplay macam Call of Duty yang memang best, average saja. Macam tak ada benda yang point-point untuk menaikkan dia untuk ke ranking yang sama macam Black Ops 1 ataupun Black Ops 2 ataupun mana-mana game Call of Duty yang memang di S tier. So itu adalah satu introduction dan macam mana permulaan, macam mana Call of Duty World War 2 ni mula. So mari kita masuk ke poin-poin apa yang ada di dalam Call of Duty World War 2 ni. So marilah lagi sekali kita ke poin pertama, iaitu story dan campaign pasal Call of Duty World War 2 ni. So di dalam Call of Duty World War 2 kita bermain sebagai Ronald Ray Daniels dan ialah salah satu askar untuk United States Army. Dan kekuatan story dia adalah story dia lebih grounded dan tak macam terlalu light seperti Call of Duty lain. Dia more, macam mana kata, kalau kita nak bandingkan dengan World at War, mungkin World at War menang. Tapi khusus untuk grafik, untuk campaign, still World at War. Tapi untuk grafik aku rasa World War 2 menang, sebab dia more modern kan. Sebab dia satu 2017, satu pula sebelum tahun 2013, dia ni 2010 gitu. So story dia pun bukan macam korang jadi masuk game, jadi MC, jadi main karakter, tembak orang sana sini, jadi korang lah paling hebat. Dia tak ada macam tu pun. Story dia serius dan memang tak futuristik. Benda dah World War 2 kan, takkan tiba-tiba ada jetpack kan. Kalau tiba-tiba World War 2 tu ada jetpack, aku rasa aku dah tak tahu macam mana orang nak react kan. So dalam game ni dia fokus pada persahabatan, iaitu Turner, ada Turner, Zussman dan Pearson. Betul juga pernah tu. So momen emosi pun banyak dalam game ni. Ada pengorbanan, ada rasa bersalah, ada trauma berperang. So memang
kenalah dengan apa yang askar sebenar yang masuk perang rasa. Lagi-lagi trauma perang tu. Aku boleh kaitkan dengan salah satu lagu favourite aku daripada Adventure of War, yang tu Mia ataupun MIA daripada album apa dah, City of Evil tahun 2005. MIA tu maksudnya Missing in Action. So itu memang dia menceritakan full pasal trauma perang. So bayangkan korang main Call of Duty World War tu sambil dengar lagu tu, memang kenalah sebab dia punya vibe pun dah macam tu. So memang kenalah main sambil dengar lagu tu. Lepas tu main pula Call of Duty World War 2. So itu adalah salah satu poin pertama, iaitu story dan campaign game. Yang pertama iaitu story dia tak terlalu pening. Dia fokus hanya kepada World War 2. Tak ada benda-benda yang tiba-tiba futuristik macam Infinite Warfare, Advanced Warfare ataupun Black Ops 3. Yang kedua, more grounded. Dia tak adalah terlalu light macam Call of Duty lain. Dia memang fokus 100% on the story and tak memeningkan players, tak memeningkan kepala player. So itu adalah poin pertama, iaitu story dan campaign Call of Duty World War 2. Mari kita ke poin kedua. Poin kedua di dalam video ni iaitu gameplay Call of Duty World War 2. So game ni kalau kita nak bezakan dengan game-game sebelumnya 2016, 2015 dan 2014, korang tahu sendiri lah game apa, memang sangat-sangat lain. Dan bukan daripada grafik saja ataupun storyline, even recoil, cara cari first aid kit memang tak sama langsung dengan game-game sebelumnya. Apa yang tak samanya? Feel gameplay dia lebih slow, berat dan realistik gila. Dan korang tak rasa macam korang ni ada dekat alam sebelah ke, alam yang alam fantasi ke, alam fana ke, tak ada. Korang takkan rasa korang dekat bulan ke, tak ada. Korang rasa memang korang berada di dunia, bukan dunia fantasi, tapi dunia yang sebenar, yang korang kena hadap bermacam-macam masalah dan macam-macam ujian dari Tuhan. So game ni tak ada langsung benda-benda yang tiba-tiba, benda yang tak boleh jadi tiba-tiba jadi. Dan korang tak boleh rasa yang bila korang main game ni, korang tak perlukan sesiapa di belakang korang, dan korang mesti perlu at least 4 ke 5 orang di belakang korang untuk survive bersama-sama dalam video ni lah, di dalam game ni. So dan game ni juga lebih tactical macam aku cakap tadi. Game ni korang takkan dapat first aid kit, bukan first aid kit, nyawa regen tu takkan dapat secara automatically. Korang macam contoh komik Infinite Warfare lagi, Advanced Warfare, korang duduk belakang batu ke belakang kotak jap, tunggu set bagi nyawa penuh, automatically nyawa penuh. Daripada nyawa tu duduk merah, tiba-tiba naik balik. But that thing will never happen in Call of Duty World War 2. Call of Duty World War 2 korang kena cari first aid kit sendiri, benda-benda regen semua korang kena cari sendiri. Dia takkan automatically naik nyawa. Kalau pada awal story tu nyawa korang dah sekarat dan nyawa korang dah merah, tak dapat first aid tu, sampai habis lah nyawa merah. Memang takkan naik nyawa tu sendiri. Memang korang kena cari first aid kit tu sendiri. So selain benda tu, apa lagi yang best dalam Call of Duty World War 2? Seperti Normandy Landing. Normandy Landing ni dekat D-Day, iaitu salah satu macam salah satu historic day di dalam World War 2, Perang Dunia Kedua, pada tahun 1939, 30 lebih situ. So itulah salah satu landing yang sangat ikonik di dalam sejarah Perang Dunia Kedua. So kita ada juga urban fight, iaitu close combat, dan sniper section pun fully juga tak boleh dinafikan adalah salah satu the best sniper, sebab dah World War 2 kan. So aku pun rasa it's the best juga lah untuk Call of Duty franchise. So itu adalah poin kedua, iaitu gameplay untuk Call of Duty World War 2. Mari kita ke poin ketiga. Untuk poin ketiga ni aku ada, iaitu audio dan music di dalam game ini, iaitu Call of Duty World War 2. Bunyi tembakan dan benda-benda explosion sangat-sangat padu dan memang terasa bila korang main game tu. Dia tak ada rasa yang fake seperti game-game sebelum, ataupun game-game yang futuristik, ataupun game yang tak terlibat dengan perang dunia. Macam selain yang 3 game sebelum tu, ada apa? Black Ops 1, Black Ops 2, dan dia lebih berat dan lebih terasa lah dia punya explosion, dia punya gun, tembakan daripada pistol, daripada senapang tu, dia lebih terasa. Dan muzik dia pun tak selalu masuk, tapi bila masuk tu dia sangat menusuk jiwa. So game ni dia macam benda tu kadang
bila contoh audio, korang overuse audio tu, bergerak pula. Bila korang terlalu overuse audio tu, kadang it can be annoying dan orang pun boleh jadi tak suka. So dan benda terbaik yang kita boleh buat, benda tu tak selalu ada, tapi bila dia ada, is the best thing that ever happen. Benda tu korang kalau ada waktu ada, yang tu korang dia tak guna ayat overuse. Overuse ni macam aku cakap tadi lah, selalu guna benda tu best. Tapi bila korang selalu guna, jadi benda tu dah jadi annoying, dah jadi orang pun boleh expect ada lagi, lepas tu berapa minit ada lagi. Dan quality World War tu tak ada benda tu. Bila datang benda tu kita dah tahu best. Dan kita kadang-kadang boleh jangka benda tu datang, tapi bila benda tu datang, benda kan satu-satu datang. So bila benda tu datang, dia jadi best gila dan memang best thing that ever happen. So itulah grafik lagi audio dan music dalam Call of Duty World War 2. Benda yang tak audio overuse, dan bila datang benda tu sangat-sangat cantik dan sangat-sangat cinematic. So voice acting pun kuat gila, dan disebabkan emosi yang ada dalam game ni, so dia jadi sangat-sangat kena lah. Lagi-lagi voice actor yang cakap tu, lagi-lagi the scene emotional scene sedih memang kena dan memang menusuk jiwa punya. So itu adalah audio dan muzik. Dan poin ketiga, mari kita ke poin terakhir di dalam video ni. So untuk poin terakhir di dalam video ni, aku ada grafik dan atmosphere di dalam game ni. So game ni macam kita tahu, dia adalah World War 2. Maksudnya benda lama, dia tahun 30-an, tahun 40-an punya perang. Tapi walaupun dia punya perang tu vibe lama, classical war, tapi tak adalah sampai grafik pun dia nak ambil macam Call of Duty 1, Call of Duty 2, Call of Duty 3. Dia still ambil grafik dia modern macam tahun tu, iaitu tahun 2017. Sebab tu jadi best. Kita tahu yang perang lama ni mesti kena vibe lama, kadang hitam putih. Tapi Activision pandai lah, dia ambil vibe lama tapi grafik baru. Sebab tu dia jadi one of the best. Disebabkan benda tu saja, benda tu terus boleh jadi best dan enjoyable untuk player-player Call of Duty dan peminat-peminat Call of Duty. So battlefield pun rasa hidup, environment dia detail, darah, asap, semua immersive gila. Dia tak next gen level tapi masih cantik. So tak dinafikan lah kenapa Call of Duty World War 2 ni aku boleh kata underrated. Dan kadang ada juga yang hate Call of Duty World War 2 ni actually, sebab aku tak tahu sebab apa. Mungkin dia kembalikan vibe classical war tu. Kadang aku pening juga dengan peminat Call of Duty ni, bila dia over futuristic, dia korang marah, kata futuristic tak ada darah Call of Duty lah, apalah bla bla bla. Lepas tu bila korang dia kembalikan vibe World War 2 ke classical war ke, korang kata Call of Duty ni Activision guna idea lama lagi, orang dah pelat. So apa yang korang nak sebenarnya? Aku pun kadang tak suka over futuristic, tapi apa yang dia bagi tu kita enjoy je. Tapi macam Infinite Warfare aku tak boleh accept lah. Tu aku minta maaf, aku tak boleh accept. So untuk Call of Duty World War 2, untuk kesemua point aku bagi tadi, aku boleh rate game ni solid 8/10. Itu paling tinggi aku boleh bagi. Sebab selain benda tu, aku rasa it's a good game and bukan average game. Dia adalah boleh kata di dalam A rank. Masa video tu aku lupa aku letak rank apa. Aku kurang ingat sebab video pun dah sebulan. So mari kita ke outro. Kalau ada di penghujung video, so kalau ada benda-benda yang minus ataupun aku tak masukkan dalam video ni, aku minta maaf. Dan boleh komen dekat bawah apa yang aku tertinggal ataupun pendapat korang tentang game ni, ataupun pendapat korang tentang aku punya review dan opinion. Lagi sekali aku cakap, ini adalah semua opinion aku, dan aku harap korang boleh terima lah opinion aku. Sebab aku suka cakap mengikut opinion aku dan tak mengikut opinion orang ataupun grup-grup mana-mana di media sosial ataupun Google ataupun Wikipedia. Tak ada. Aku suka cuma point je lah aku ambil dari orang, tapi opinion tu semua opinion aku. So if korang ada request apa-apa video ataupun apa-apa game tu dimainkan, korang boleh komen dekat bawah. So jangan lupa follow semua social media Gaming Club Official. Dan lagi sekali, jangan lupa subscribe, like dan share. Saya admin dari Gaming Club Official. Assalamualaikum dan salam sejahtera.